tidak boleh untuk kita memberikan upah kepada tukang sembelih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berkaitan dengan hukum boleh ataupun tidak kita memberi upah kepada tukang sembelih, begitu juga dengan orang yang melapah menggunakan mana-mana anggota daripada haiwan korban yang disembelih, begitu juga dengan dagingnya. Dalam hal ini kita baca satu riwayat daripada Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Hadisnya adalah muttafaqun alaih, bahawa Sayyidina Ali menyatakan Rasulullah SAW memerintahkannya untuk menguruskan sembelihan korban unta dari sudut agihan dagingnya, begitu juga dengan perkara-perkara yang lain keseluruhannya. Lalu Nabi telah beritahu kepada Sayyidina Ali, wa alla u'tiyal jazzar minha, dan tidak boleh berikan kepada tukang sembelih daripada haiwan korban itu. Kemudian Sayyidina Ali berkata, qala nahnu nu'tihi min indina, dan kami memberikan upah kepada al-jazzar, tukang sembelih itu, daripada duit kami ataupun kos kami sendiri. Daripada hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menunjukkan bahawa tidak boleh untuk kita memberikan upah kepada tukang sembelih, kepada orang yang melapah dan siapa yang terlibat dalam urusan korban ini menggunakan daging korban atau mana-mana anggota daripada haiwan korban yang telah disembelih. Dan ini sekiranya memang sudah ada akad di antara kita yang melakukan korban dengan orang yang menguruskan haiwan korban itu, seperti tukang sembelih dan tukang lapah. Adapun dalam keadaan mereka bergotong royong ataupun mereka ini secara sukarela untuk menolong, membantu yang tukang sembelih dengan sukarela, begitu juga dengan yang melapah juga dengan sukarela, yang ini tidak ada halangan untuk memberikan mereka sebagai hadiah daripada daging korban atau mana-mana juzuk daripada anggota haiwan yang disembelih tersebut. Hal ini elakkan daripada kita sebut sebagai upah kepada mereka, itu lebih menenangkan. Kerana kalau sekiranya kita jadikan ia sebagai upah diambil daripada dagingnya, maka ia seakan-akan berlaku jual beli. Sedangkan berjual beli menggunakan haiwan korban yang telah didedikasikan ataupun diniatkan untuk dikorbankan, maka ini dilarang, sebagaimana hadis dalam riwayat Al-Baihaqi, man ba'a jilda udhiyatih fala udhiyatalah, siapa yang jual kulit haiwan korbannya, maka tiadalah korban baginya. Kalau kulit sendiri pun menyebabkan tidak ada korban kalau dijual, maka apatah lagi kalau dagingnya. Maka oleh sebab itu, kalau sekiranya tidak ada sebarang akad untuk kita bayar upah, maka bagilah tukang sembelih, begitu juga dengan orang yang melapah, hadiah kepada mereka daripada daging korban ataupun mana-mana anggota haiwan korban tersebut. Wallahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.